Tuan Man tu siapa? Mu tanya. Kalau grup mu tak kenal Tuan Man. Tahu nama bang. Tahu nama orang mu tak kenal. Yelah, orang tak kenal sebab cucu dia dulu pernah ngajar kat sini. Kawan belajar Tuan Man cucu ni dia dulu. kan jangan buat pasal dalam musim orang tak boleh tanding. Tuan Man orang KL, orang Kedah, orang mana Penang pun ambil dengan dia. Abang aku ni dengan dia lah. Aku cakap dengan kamu, Tuan Man ni kalau dia belajar, bukan dia belajar main-main sama-sama dia ni tertongging. Mu silap je mu tertongging. Mu tahu siapa papan, rumah papan dinding terbang, kepe pergi. Allah pergi. Tahu, macam mu belajar, aku belajar. Dia pukul bukan pukul main-main. Entang bertumbuk-tumbuk betul ni. Tahu, dia main dua orang. Mu pandai mu dapat, mu tak pandai mu kena. Dia punya belajar tu aku cakap dinding rumah terbang, tahu. Tiang sampai patah. Dia sama dia bukan tak. Dia bukan gaduh. Yalah, dia training. Dia training sama dia. Gaduh aku ni duduk 2-3 orang pukul 1 macam mana cara. Aku tengok dia babi dia kata kulit orang. Tapi orang macam tu belum pernah usik orang. Ada cikgu rumah bersih pun tak usik orang. Dia punya garang nak mampus. Aku pernah ngaji sekolah dengan dia. Dia punya garang. Takut aku cikgu. Tapi tak pernah cuik orang. Orang macam tu dia tak pernah cuik.